Kenapa pisang goreng bahaya untuk orang yang ada kencing manis? Pisang tu sendiri dah manis, tapi bila dah masuk kuali, bersalut tepung, digoreng dalam minyak panas, terus jadi bom gula dan lemak untuk pesakit diabetes. Ramai ingat, alah makan 1 hingga 2 keping je. Tapi sebenarnya pisang goreng ni ada gabungan 3 musuh utama diabetes. 1. Gula semula jadi dari pisang 2. Karbo ringkas dari tepung 3. Minyak teroksida dari proses menggoreng gabungan ni buat gula dalam darah naik mendadak, lepas tu jatuh menjunam, lepas tu jadi craving manis lagi dan ulang balik kitaran tu. Akibatnya, mengantuk lepas makan, letih cepat dan gula makin susah nak stabil. Kalau kau serius nak jaga diabetes, kau tak boleh lawan gula dengan sekadar kurang makan manis. Kau kena bantu sistem badan tu kawal gula dari dalam. Sebab tu akar legi jadi pilihan utama dalam penyelidikan tempatan. Dalam kajian Universiti Putra Malaysia, UPM oleh Dr. Azmah Saad dan Profesor Rosita Rosli, akar legi terbukti boleh turunkan gula dalam darah secara semula, jadi lindungi pankreas dan sel badan dan bantu stabilkan insulin. Semua khasiat ni dah dirumus dalam bentuk kapsul aman, khas untuk pesakit kencing manis yang nak ikhtiar cara lebih selamat dan semula jadi. Nak tahu macam mana kapsul aman ni boleh bantu pesakit kencing manis dari dalam? Klik sambungan video part 2 kat caption bawah sekarang